Okay, so our net worth tracker. Okay, so net worth tracker ni dia yang inilah mungkin susah sikit kita nak isi. Okay. Tapi kalau anda tak pernah isi, memang sangat bagus untuk kita. Net worth tracker ni dia tunjuk numbers tentang kita apa nilai kewangan yang kita dah selama ni yang kita owned. Apa yang kita ada, asset, owned, dengan apa yang kita owe, hutang. Alright. Jadi asset minus liability akan menghasilkan numbers net worth kita. Okay, so kalau kita tengok orang kaya, diorang semua ni measured by net worth. Bersih lah, bersih, nilai bersih. Okay, asset minus hutang, so dapat bersih tu net worth. So, nothing to compare dengan orang lain. Kita nak tahu kita punya net worth. So, kat sini saya ada buat satu simple calculation. Anda letak umur anda letak gross annual income anda. Okay, for example, 40, maybe annual income 100,000 atau lebih. Tak apalah. Okay, so your net worth sepatutnya yang benchmark kita nak, ni simple lah, simple benchmark. Dia ada banyak lagi calculation lain yang lebih complicated. But simple benchmark kita nak kejar 400,000. Okay, so kita isi ni dulu. So kalau kita katakan by umur dan by annual income kita, kita sepatutnya achieve 400,000. So our net worth goal sepatutnya 4 lah. Goal kita tahun ini kita nak achieve 4. Tapi itu kita belum isi lagi kita punya net worth sekarang. Perhaps kita isi-isi net worth kita, sebenarnya net worth kita dah double daripada yang sepatutnya goal kita. So kalau macam tu, net worth kita dah double daripada goal kita ataupun lebih lah. So yang ini sepatutnya tak payahlah follow yang ini. Kena lebih lah. Okay, sebab ada orang dia memang dah ahead of time kan, ahead of average income, okay, average untuk age dia, okay. Jadi anda boleh Google lebih lagi. Actually we can ask ChatGPT. ChatGPT, I punya kerja macam ni, macam ni, macam ni. My net worth is macam ni. What is the average net worth sepatutnya I capai untuk umur I dan my income, my okay, dia have more data. Dia orang boleh bagi more data. So ini cara simple saya nak anda tengok, okay? Especially kalau anda belum pernah track your net worth, okay? Jadi kat sini dia banyak sikit formula. So we want to be careful. So cuma isi bahagian yang putih-putih ni saja. Ni white cells, okay? Jangan isi yang kat sini, jangan isi kat situ. Bahaya ni boleh putih, putih boleh, okay? Alright. So ni grey kan? Tak boleh lah. Ni grey tak boleh. Okay. So kita akan pergi net worth ni, I'm sorry, dia seorang je. So kalau anda buat husband and wife, you want to duplicate net worth tracker ni. Okay, so net worth tracker suami, net worth tracker isteri. So anda duplicate lah. Ni duplicate. Okay, so buat another copy and then untuk orang lain punya. So tukarlah sikit nama kat sini. Net worth suami, net worth isteri. Okay, supaya tak confuse. Tukar color ke? Okay. Uh, sorry. Okay, so net worth. So kat atas ni dah settle. So kat sini dia auto. So apa yang kita nak isi ialah kategori dulu. Okay, kategori dulu. So kat sini kita dah letak, I dah categorizekan untuk assets, cash dan bank account. Okay, so tulislah bank account yang kita ada. So kat sinilah kita nak juga review apa bank account yang kita dah tak perlu, yang dah domain, boleh tutup. Okay, sebagai contoh, bank account buka-buka semua, adalah bank account. Oh, dalam tu tak ada duit pun. Tapi every time tolak RM10 because of fees, whatever. Jadi macam tak perlu dah ke ni. So, a good time untuk tutup. Okay, so account yang aktif, account. Kalau anda rasa macam tak payahlah letak Touch and Go e-wallet, apa e-wallet, tak payah. Then up to you, okay? Up to you. So you decide which one perlu dengan tidak. So bank account cash, boleh je kat sini ASB tabung haji. Depends lah, ada orang kat sini bank dia dah penuh. So ASB tabung haji semua letak bawah ni lah. Okay, tak bawah ni. Okay, so the idea ialah categorize first.
tulis dulu, senaraikan dahulu semua yang anda miliki, aset di bawah nama anda. Okey, properties di bawah nama anda. Kalau rumah dua nama, di bawah nama anda. So, rumah mana, apa alamat? Alamat simple lah. Taman Tun, TTDI, nombor berapa? Car, nombor plate berapa? Car, nombor plate kedua. Motor, nombor plate apa? Motor kedua, motor apa? Alright, so jewellery sepatutnya tidak di sini. Contoh saja kot ni. Okay. Properties. Okay. So properties pada saya boleh je car ni masuk sini aset lain Sebab ada orang property dia satu je ataupun dia tak ada. So tak apa. Ini kita buat dia. Tapi yang ini anda jangan tukar. Yang ini jangan tukar. Nanti terkacau dekat sini pula. So tukar yang putih je. Putih saja. Okay. Tak perlu rigid sangat maksud saya. Okay, so investment, unit trust, semua ni letak. Okay, Wahid letak. Okay, semua letak. Okay, kalau tak cukup, sambunglah dekat bawah ni. Okay, so dekat sinilah kita letak kita punya emas dinar, emas bar, jongkong emas. Okay, emas fizikal. Kalau anda ada, okay, uh, everything. Banyak lah boleh letak. Okay. Okey, apa lagi? Excuse me. Okay, so kat sini liability pula. Okay, kat sini liability hutang lah. So, okay, kita ada rumah. Okay, rumah, ni rumah. Contoh residence, rumah kita duduk. Nilai rumah kita duduk, nilai semasa. Anda boleh buka website property, iProperty. Anda search sahaja nilai semasa, alamat rumah anda. Alamat rumah anda, TTDI, jalan apa, contoh. Anda search, lepas tu dia kata kat situ nilai rumah anda 1 juta. 1 juta nilai rumah. Maksudnya kalau anda jual, nilai dia adalah 1 juta. Contoh. Alright. Tapi dekat loan, anda ada hutang. So dekat sinilah kita tulis itulah nilai bersih rumah. Nilai semasa tolak nilai hutang baki loan. So baki loan anda dah bayar lama dah ni. Dah tinggal 600,000 dah. Contoh. Terlebih pula. Okay. Okay. So sebenarnya nilai rumah bersih kalau anda jual, anda dapat cash dalam tangan 400,000. Itu maksud dia. Simple. Boleh faham kan? Jadi nilai bersih. So kenalah tolak. Nilai residence rumah tu dengan mortgage loan. Kalau kat sini saya akan tulis contoh. Contoh. TTDI. Okay. Nilai semasa. Kat sini TTDI baki. TTDI mortgage. Mortgage TTDI. Baki loan lah. Apa yang anda faham? Make sure anda faham. Apa yang anda tu anda faham. Alright. Sama juga dengan kereta. Pergi cari dekat harga. Google sahaja nilai anda. Kereta anda kalau jual berapa. Myvi kalau dia. Kalau Myvi dia king lah. Kalau jual dia ada nilai. Kalau kita mungkin dia value kita. Yang ini kalau kita jual harga dia 10,000 je. Tapi dia punya car loan masih lagi 15,000. So, tak boleh nak jual. Kat sini, kita dah tahu, dah nampak dah. Oh, hutang kereta ni rupanya lagi 10,000, lagi 15,000. Berangan nak beli kereta baru tapi kena top up pula 5,000. So, dekat situlah gunanya net worth spreadsheet ni. Okay? Itu yang saya kata net worth spreadsheet. Bila kita isi, we know what next strategy kita. Alright? Okey, so anda ada tanah, tanah sawah, tanah, kan? Mungkin dapat tanah daripada inheritance. Okey, nilai Google cari-cari nilai rupanya 200,000 nilai. 200,000. Kat sini lah baru kita macam ambil pot tentang apa yang kita ada. Apa yang kita ada kan? 200,000 tanah tu inheritance. So dia tak ada loan. So itu yang net worth kita pun teruslah naik mencana. Total asset dah 1.2. Liability baru 600,000. So net worth kita dah 500,000. So start ni saya nak anda buat December. Now. Okay, December. Sebab kita January, February ni kita dah nilai semasa. So start ni, lagi satu bagusnya kita tulis net worth masa end of December ni. Kita nak bayar lah, kita naklah bayar cukai. Bukan, zakat. So zakat pelaburan, zakat simpanan, zakat pelaburan, nilai semasa, okay?
zakat emas. All this kita nak ada data dia. Alright? Okay, so business loan. Maybe anda ada business loan yang anda adalah director. Okay? Tulis. Alright? Okay, apa lagi? Okay, ada liability sebagai contoh adalah anda berhutang income tax. Ada berhutang income tax. Ada backdated, well, 5,000, 50,000. Okay, okay. So, boleh letak. Boleh letak. Kena letak lah. Kena letak. So, imagine, imagine net worth ni, bila kita letak ni, ialah bila kita meninggal, orang tahu yang kita ada ni. Kita ada ni. It's not for secret. Bukan secret. Kita ada ni. So at least something untuk mereka rujuk. Tapi sebenarnya tujuan dia lah untuk kita sendirilah. Untuk kita sendiri. Okay? Alright. So bila kita isi, apa yang kita nampak ialah kita ada aset. Dan kita ada liability. So ini total bersih kita. Tapi daripada aset kita sebenarnya we have more cash. Kita ada cash banyak. Kita ada cash banyak. Property kita. Kenapa macam uh, tu, 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 tu. I think I have to check this one. Oh, okay. Saya rasa saya tahu sebab kat sini kita tak isi. Okay, so technically kat sini bila dia negatif, kat sini dia tak jadi cantik. So what we need to do ialah sebenarnya kita please do not be bothered with all the sikit because sebenarnya kita kena along the way kena isi dulu ni. Bila kita isi sebenarnya kat sini barulah akan nampak jelas dan nyata. Okay, right. So yang ni sebenarnya saya dah try. Memang ada error tu jadi kalau kita ada terlalu banyak negatif kat sini macam ni. So data tu dia tak tabulate nicely. Tapi as long as kita akan keep isi, kita akan keep nampak chart ni. Okay? Complicated sikit chat ni. Okay, alright. Tak apa. Keep isi saja. Along the way, kita akan nampak chat ni dia akan jadi. Tapi the idea ialah kita nak nampak kat sini, property kita, kita sebenarnya aset kita banyak tapi dekat dia tight dekat property. Kalau selagi kita tak jual property ni, dia tak liquid lah. Alright, dia bukan investment yang liquid. Macam yang liquid yang ni lah investment. Jual je terus dapat cash. Yang ni nak jual susah sikit. Alright, so dekat sini actually because ni kita tak isi ni. Yang lain ni singgit. So dia terlalu besar negatif kat sini, so dia tak tabulate kat sini. Alright, so as we go, kita isi, insyaAllah masalah tu akan settle. Okay, so sama juga investment, isi. Okay, others, isi. So kalau tak cukup investment anda banyak, liquid asset anda banyak kat sini, tolaklah ke sini. Tapi bila kita tolak ke sini, bear in mind, kat sini dia jadi kurang accurate. Okay. Alright, so yang penting kita nak tahu ni net worth kita. Alright, so that's the idea. Daripada situ strategi apa yang kita nak ambil. Okay, so this is a simple net worth spreadsheet. Okay, dari sini strategi yang kita nak ambil banyak. Sebagai contoh, bank account apa yang tak guna tutup. Investment kita along the way kalau starting kita tengok ni sebenarnya negatif. Kita tahu we put more modal than ni sebagai contoh crypto sekarang negatif. So apa strategi kita? Okay, just tunggu ataupun DCA along the way ataupun sebenarnya kita kena tambah ilmu because kita tak berapa faham sebagai contoh investment tak berapa faham ataupun investment kita kat sini tak ada pun zero. Tak ada investment. Kategori ni investment zero because ASBTH sepatutnya it will be under ni. Alright. So macam, okay, I should learn to invest. So that is the strategy. Let's think simple strategy kat sini. It's not complicated. Jangan yang complicated sangat, okay? Kalau anda perlukan more complicated, more opinion on strategy based on your net worth, itu anda perlukan nasihat daripada financial planner. So saya registered financial planner, licensed financial planner IFP. Saya ada buat sesi one to one. Kalau anda nak, can reach out to me dekat IG. Alright. So net worth simple. Apa lagi ya yang kita miss? So net worth anda nak tengok liquid atau tidak. Kalau yang ini liquid, property tak liquid lah. Kalau anda ada banyak kat sini tak liquid. So what is your strategy? Anda nak liquidate ke towards bila anda nak liquid anda punya property? Contohlah
Okay, net worth over time dia takkanlah naik mendadak kecuali tiba-tiba kita aset kita naik nilai tiba-tiba ya, tiba-tiba tanah tadi 200,000 ada pula orang nak beli, nak buat highway jadi dapat offer 2 juta contoh. Okay, so tapi secara normalnya network kita akan naik sikit-sikit as long as ada increase lah, ada increase. Okay, tapi untuk strategi yang lebih details you need to, kalau anda tak sure anda kena consult lah. Uh, tak semestinya dengan saya. Okay, cuba tanya first thing first, macam biasalah kita akan tanya ChatGPT, tapi if you need human license, okay, you can reach out. Apa lagi ya? I think this spreadsheet is just nice untuk overview kita tahun 2026 to get started dulu, dan combine with my other step. Sebenarnya lagi banyak lagi yang kita boleh faham tentang duit kita. So dashboard is the first yang kita nak isi. So kita isi kat sini ya, start. So kalau anda dengar video ni, anda beli pada masa maybe January atau February, anda boleh start, anda boleh backdated je lah, backtrack. Okay, anda boleh backtrack. Okay, itu saja. Thank you.